5 kesilapan besar penternakan ayam yang baru nak mula. Baik, mari kita mula bahas. Ini beberapa kesilapan biasa dalam penternakan ayam. 1. Tidak menyediakan tempat yang sesuai. Ayam perlu kandang yang bersih, kering dan ada pengudaraan baik. Kalau lembap, ayam mudah kena penyakit. 2. Tidak menjaga pemakanan dengan betul. Ada yang bagi makanan murah tanpa nutrisi yang cukup. Ayam perlukan protein, vitamin dan mineral supaya sihat dan cergas. 3. Tidak menyediakan air bersih. Air kotor boleh menjadi salah satu penyebab ayam sakit. Pastikan air sentiasa bersih dan segar. 4. Tidak mengawal penyakit dan parasit. Ayam mudah terkena penyakit kalau tidak diberi vitamin yang secukupnya di waktu usia kecil. 5. Tak kawal persekitaran. Cuaca terlalu panas atau terlalu sejuk boleh jejaskan kesihatan ayam. Kena ada perlindungan dari hujan dan panas terik. Si ayam berkata, tolong bantu like, follow dan subscribe. Kalau tak aku patok hahaha.